Tujuannya kita berkumpul ialah untuk sama-sama menyaksikan majlis perasmian projek Jana Veteran Bastard Plantation Berhad. Apa yang dilakukan oleh Bastard Plantation ini memberi ruang dan peluang kepada kita semua bina satu sistem sokongan yang menyeluruh dan bersepadu. Projek Jana Veteran ini tidak hanya tertumpu kepada Bastard Plantation. Saya setuju Bastard Plantation menjadi anchor bagi program ini. Ada banyak tanah-tanah ATM yang tak diguna. Itu pun kita akan pajakkan kepada Bastard Plantation untuk veteran-veteran kita menyertai program ini. Satu hari mungkin mereka akan mempunyai tanah sendiri. KT itu kota tinggi, KT. Jadi kalau benar kita nak jayakan Halia ni, namanya Halia KT, pastikan ramai orang-orang kota tinggi yang menyertai program yang diusahakan oleh Bastard ini. Mereka saja yang mendapat jaminan gaji ataupun pendapatan yang tetap, iaitu sebanyak RM3,000 sebulan. Kita tidak boleh hanya bergantung kepada kebajikan, kerana lama-lama pun kerajaan tak ada duit nak umumkan tambahan bantuan kebajikan dan sebagainya. Pemulaan kepada Kementerian Pertahanan dan ATM untuk terlibat dalam aktiviti keterjaminan makanan negara. Matlamat kita ialah untuk membawa kesejahteraan kepada anggota-anggota veteran. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Bastard Plantation. Saya mewakili 7 peserta daripada program Jana Veteran Projek Halia KT ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan Malaysia kerana sentiasa memperkasakan agenda pemasukan veteran ATM diperkasakan. Pada masa sama juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bastard Plantation Berhad kerana sudi memberi fasilitas, perkhidmatan dan juga memberikan bantuan teknikal sepanjang projek ini berlangsung. Saya berharap agar semua veteran ATM dapat bersama-sama berganding bahu dalam menjayakan projek ini sebagai salah satu sumber pendapatan tambahan keluarga dan sebagai pemacu kepada sumber pemakanan negara. Terima kasih.